Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama aku lagi. Okey, di dalam video aku ini, video ke-11, di mana dalam fasa ke-11 ni aku akan kongsikan kepada kamu lagi satu lagi perkara yang perlu kamu lakukan kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat kepada penonton kamu di YouTube ini. Okey, kita teruskan saja. Okey, perkara yang ke-11 ialah kamu kena belajar SEO YouTube. Okey, apa yang perlu kamu pahami sekarang ialah kamu kena belajar bagaimana cara memilih kata kunci ataupun keyword. Sebab apa? Bila kamu menggunakan keyword ataupun kata kunci yang salah, nanti video kamu akan susah dijumpai oleh penonton-penonton kamu. Itu sebenarnya. Okey, jadi yang kedua ialah kamu kena belajar bagaimana cara menulis tajuk. Sebab kalau salah tajuk, nanti orang juga tak akan jumpa video kamu. Yang perkara ketiga ialah kamu juga kena belajar bagaimana cara untuk membuat thumbnail yang sesuai buat video kamu. Okey, perkara keempat, kalau kamu juga kena belajar membuat description. Apa? Sebab tujuan description adalah untuk membantu penonton kamu memahami apa isi kandungan yang kamu sampaikan di dalam video kamu. Ini juga dapat menarik penonton untuk menonton video kamu sampai habis. Okey, yang keempat ialah kamu kena buat chapter ataupun buat bab dalam video kamu. Okey? Sebab apa? Sebab nanti penonton boleh menonton video kamu yang selanjutnya macam tu. Dan yang kelima ialah kamu kena tengok kadar CTR macam mana dalam video kamu itu. Okey? Dan yang keenam, kamu tengok juga berapa lama tempoh penonton menonton video kamu, iaitu watch time. Berapa lama ataupun berapa ramai penonton yang menonton video kamu ataupun sampai selesai macam tu. Dan yang keenam, kamu kena tengok audience retention. Bagaimana komunikasi penonton dengan video kamu macam tu. Okey, itu adalah perkara-perkara yang kamu juga perlu belajar berkaitan dengan SEO YouTube. Okey, macam mana? Kalau kamu membuat SEO yang betul, ini akan membantu video kamu mudah ditemui oleh penonton-penonton kamu. Apabila video kamu mudah ditemui oleh penonton-penonton kamu, jadi video kamu akan dapat membantu menyelesaikan masalah penonton-penonton kamu. Jadilah nanti video kamu adalah video yang manfaat dan insyaAllah kamu akan menjadi salah seorang YouTuber yang berjaya dan manfaat. Okey, macam mana? Kalau kamu merasakan perkongsian aku ini dapat membantu menyelesaikan masalah kamu, jangan lupa subscribe, follow, dan yang paling penting kamu share supaya ramai lagi rakan-rakan kita yang juga mendapat manfaat dari video aku ini. Okey, kalau kamu nak info yang lebih lanjut lagi, jangan lupa jumpa aku di video aku yang ke-12. Okey? Assalamualaikum, salam sejahtera, bye-bye.